Pasaran modal Islam merupakan satu komponen penting dalam sistem kewangan Islam di Malaysia yang berfungsi sebagai platform pelaburan patuh syariah. Namun begitu, kebanyakan pelajar hanya mempelajari pasaran modal Islam secara teori tanpa pendedahan praktikal. Oleh itu, kami memperkenalkan roda pasaran Islam iaitu satu permainan inovasi yang berasaskan simulasi untuk mempelajari pasaran modal Islam secara interaktif. Permainan ini boleh dimainkan oleh 2 hingga 4 orang dengan menggunakan roda pusing yang mengandungi sektor seperti saham patuh syariah, sukuk dan dana Islam, serta situasi ekonomi seperti kenaikan dan kejatuhan pasaran. Setiap pemain akan menerima modal maya sebanyak RM50,000. Pemain akan memutarkan roda secara bergilir-gilir. Sebagai contoh, roda berhenti pada slot syariah. Pemain akan mengambil salah satu kad situasi syariah. Pemain membaca kad situasi. Sebagai contoh, pemain mendapat kad situasi yang berbunyi, dividen diumumkan dengan situasinya adalah syarikat mengagihkan dividen kepada pelabur. Maka ia membawa kepada kesan positif dan pemain tersebut boleh mendapatkan wangian sebanyak RM2,000 sebagai ganjaran. Namun, terdapat juga kad yang menunjukkan situasi negatif seperti kad kos operasi meningkat di mana kos bahan mentah meningkat dan seterusnya memberi kesan kepada keuntungan. Akibat daripada situasi ini, pemain akan kehilangan sebanyak RM1,500. Permainan akan diteruskan sehingga 4 pusingan. Pemain yang mempunyai wang yang paling banyak akan dikira sebagai pemenang. Melalui permainan ini, pelajar dapat memahami jenis instrumen pasaran modal Islam dan dilatih membuat keputusan kewangan secara patuh syariah. Kesimpulannya, roda pasaran Islam merupakan inovasi pembelajaran yang berkesan dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pasaran modal Islam.